Yang mana Betul. ini termasuk Malaysia lah. Walaupun kita pengeluar minyak antara negara yang berdaya tahan dalam krisis kali ini jika nak dibandingkan dengan negara-negara Asia lain. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Arsywidyanti Putri. Hari ini kita masih akan membahas persoalan perang Iran dan juga Amerika Serikat, yang dimana ini ada sebuah video dari ML Studios. Filipina, Thailand, dan Indo sudah terciduk, hanya Malaysia yang masih bertahan. Kita sama-sama simak penjelasannya. Tapi sebelum dimulai video reaksinya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @arsywidyanti_putri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reaksinya. Are you ready? Let's go. Kita kan ada Petronas, kita kan ada minyak sendiri. Kenapa kita nak naikkan harga juga? Macam Filipina, kerajaan mereka dah pun umumkan darurat tenaga nasional. Stesen minyak dekat sana pun satu persatu dah pun tutup, dan pemandu jeepney macam bas mini dekat Filipina tu lah, driver mereka dah pun turun beramai-ramai untuk buat protes akibat daripada kenaikan harga minyak yang melampau di sana. Malahan pejabat kerajaan dekat sana pun hanya beroperasi sekitar 4 hari saja seminggu. Dekat Thailand dengan Vietnam pula, rakyat mereka disuruh untuk bekerja secara work from home, dan banyak negara-negara ASEAN dah pun mula mencatu minyak Indonesia yang katanya juga menyebabkan panic katanya buying dalam kalangan masyarakat di kerja dari rumah negara-negara je Asia katanya. Tenggara. Indonesia juga terkesan dengan agak teruk berdasarkan berita dari Jakarta. Beban subsidi minyak BBM Indonesia mencatatkan kos hingga ratusan trilion rupiah. Dekat Asia Timur pula, macam Jepun dan juga Korea, dilaporkan saham Seoul dan juga Tokyo jatuh merudum. Jepun dah pun mula keluarkan emergency stok minyak mereka, dan Korea pula sekarang masih lagi perbincangan untuk melakukan hal yang sama disebabkan krisis minyak di sana. Ditambah pula, dua negara ini dianggap sebagai sekutu kepada US. Jadi, kapal-kapal mereka tidak mendapat jaminan oleh kerajaan Iran untuk melalui Selat Hormuz dengan selamat. Persoalannya, kenapa semua ini jadi serentak? Rasanya semua pun tahulah ianya disebabkan oleh faktor penutupan Selat Hormuz. Tapi apa kaitannya dengan kita? Data daripada EIA sahkan yang Selat Hormuz adalah antara laluan yang paling kritikal di dunia, di mana sekitar 21 juta tong ataupun sekitar 20 ke 21% minyak dunia melalui Selat Hormuz setiap hari. Dan dalam perang ini pun kita gembira apabila kita dapat melihat Iran dengan teknologi dia mampu membedil Tel Aviv dan juga mampu memalukan negara besar iaitu US. Tapi tanpa kita sedar, negara kita ataupun lebih tepat adalah negara-negara Asia antara negara paling awal yang akan menerima impak negatif daripada perang ini, iaitu krisis minyak dan juga ekonomi, atau yang kita panggil dia sebagai the perfect storm. Yang berperang dema, kenapa kita pula yang terlibat? Kenapa kita pun kena? Okey, ada satu fakta yang ramai tak tahu. Sebenarnya, lebih kurang dalam 80% minyak yang melalui Hormuz ditujukan untuk pasaran di Asia. Filipina sahaja bergantung 98% minyak dari Hormuz. So, apabila laluan ini terhalang, ini bermaksud bekalan minyak untuk negara-negara terutama di Asia semakin berkurang. Ditambah lagi, stok emergensi minyak di kebanyakan negara hanya mampu menampung sekitar 20 ke 60 hari sahaja. Hanya beberapa buah negara saja yang mampu menampung lebih, seperti Jepun. Dilaporkan mampu menampung sekitar 250 hari. Tapi tetap ianya memberi impak yang cukup besar kepada global. Harga minyak meningkat dengan sangat-sangat drastik, mata wang Asia jatuh gila-gila dan inflasi meningkat. Tapi itu cerita luar negara. Macam mana pula dengan kita di Malaysia? Setakat sekarang, harga minyak masih terkawal, terutama untuk RON95 disebabkan oleh subsidi budi madani kerajaan tu. Tapi kerajaan dah pun umumkan yang subsidi itu kerajaan hanya mampu tampung sekitar 1 ke 2 bulan, iaitu anggaran lebih kurang sehingga bulan Mei ini sahaja. Jadi kat sini ramai mula isukan, kita kan ada Petronas, kita kan ada minyak sendiri, kenapa kita nak naikkan harga juga? Berdasarkan Jabatan Perangkaan Malaysia, kita memang pengeluar minyak, tapi kita juga adalah net importer ataupun pengimport bersih produk petroleum, di mana minyak di perairan kita adalah jenis light sweet, iaitu minyak yang berkualiti tinggi, kurang sulfur, mudah diproses
dan harga dia sangat-sangat mahal. Sebaliknya, kebanyakan kilang penapisan minyak di Malaysia seperti di Melaka, kilang-kilang ini hanya direka untuk menapis minyak-minyak jenis heavy ataupun jenis sulfur tinggi yang harganya jauh lebih murah. Jadi strategi ekonomi kita macam ni. Kita jual sebahagian minyak mahal kita ni ke negara luar. Lalu kita beli ataupun kita import minyak yang lebih murah dari negara lain untuk menampung keperluan domestik. Dan berdasarkan laporan daripada Maybank Investment Bank, 69% crude oil kita datang dari Teluk Parsi. Malahan PM kita pun dah sahkan yang 50% daripada keseluruhan minyak Malaysia melalui Selat Hormuz. So, bila Selat Hormuz ditutup, maka bekalan berkurang dan kita akan terkesan sama seperti negara-negara Asia yang lain. Tapi Alhamdulillah, kerana beberapa hari lepas Iran dah pun mengeluarkan kenyataan rasmi di mana mereka akan membenarkan kapal negara-negara friendly country untuk melalui Selat Hormuz dengan selamat, dan salah satunya adalah negara kita. So ini sedikit sebanyak dapat meringankan sikitlah bebanan bekalan minyak negara kita. Tapi apa-apa pun, ini tak bermaksud yang kita boleh tetap tenang dan bersenang-senang jika peperangan ini berlanjutan. Sebab dari segi bekalan, ya, insya-Allah kita ada, kita cukup. Tapi yang kita risaunya adalah dari segi harga minyak. Satu perkara yang rakyat perlu tahu, sebenarnya mana-mana negara sekalipun tidak ada hak mutlak untuk mengawal harga minyak global. Yang mana ini termasuk Malaysia lah, walaupun kita pengeluar minyak. Harga minyak global ditentukan oleh pasaran bursa global macam ICE dan juga keputusan daripada OPEC, iaitu badan yang menguruskan ataupun mengelola minyak dunia, dan juga faktor luar seperti peperangan yang berlaku hari ini. Mudah kata ginilah, kerajaan dia tak ada kuasa nak tentukan harga minyak pasaran global, tapi kerajaan boleh payung sikit dengan cara pemberian subsidi ataupun dengan meletakkan harga siling untuk minyak. Tapi kos asasnya tetap ikut pasaran semasa. That's why lah jika ada pemimpin kata hari ini menang, esok minyak turun. Kenyataan tu dia tak salah, tapi dia ada twist sikit. Sebab macam saya kata tadi, harga minyak tak boleh nak turun suka-suka. Jadi kerajaan payung dengan memberi budi madani, kan? So kita dapatlah RM1.99. Dan kos subsidi tu kerajaan lah yang tanggung. Jadi itulah macam mana ianya berfungsi. Tapi budi ni pun dia tak tahan lama. Kerajaan sendiri umumkan mampu bertahan sekitar 1 ke 2 bulan je. Dan apa sebabnya? Sebab dia adalah perbezaan harga minyak pasaran yang semakin besar. Update 26 Mac sehingga 1 April, RON 95 dah pun cecah RM3.87. RON 97 dah pun cecah RM5.15 dan diesel Semenanjung dah pun melonjak sehingga mencecah RM5.52. Dan akibatnya beban ataupun kos subsidi yang ditanggung kerajaan meningkat berlipat kali ganda sebulan. Jika sebelum ini kerajaan hanya menanggung sekitar 700 juta sebulan, kini angka tersebut telah melonjak sehingga 3.2 bilion sebulan. Di mana 2 bilion daripada itu sahaja adalah subsidi untuk RON 95. Maksudnya sekarang kerajaan dah pun bakar duit simpanan negara untuk tampung harga minyak semasa supaya tidak berlakunya kenaikan, terutamanya kenaikan harga barang. Malah jika konflik ini berlanjutan, dalam tempoh yang lebih lama, dianggarkan bajet subsidi negara boleh mencecah sehingga 24 bilion ringgit setahun. Walau macam mana pun kita kena bersyukurlah sebab kita dianggap antara negara yang berdaya tahan dalam krisis kali ini jika nak dibandingkan dengan negara-negara Asia lain. Sebabnya kita masih lagi memiliki pengeluaran minyak sendiri dan juga sistem subsidi yang baik. Tolong pantau sempadan negara belah Thailand, Singapura, Indonesia. Jangan biarkan subsidi digunakan pihak luar. Emang pernah ada ini ya guys, kasus gitu ya? Pihak luar gunakan subsidi Malaysia. Semua salah Amerika dan Yahudi. Apa yang mereka sentuh semuanya hancur. Sibuk kacau negara orang, hantar askar sana sini, hantar ke Irak, Syria, Afghanistan, Libya. Untuk apa? Mereka lah dalang dalam kerusakan yang berlaku di muka bumi ini. Sejak zaman Nabi dahulu lagi, perangai Bani Israel ini memang melampau. Bayangkan Nabi saja mereka bunuh, apatah lagi rakyat manusia biasa. Sepatutnya negara-negara Islam bersatu lawan mereka, yang jadi jatuhnya kerajaan Islam. Bila mana gugusan kerajaan
besar Islam berpecah belah menjadi negara kecil, masing-masing ada kepala sendiri nak memerintah. Islam pun jadi terpecah belah. Mudahlah mereka nak rusakkan satu demi satu negara Islam, terutama Palestina. Sedangkan di sekelilingnya adalah negara jiran yang Islam, tetapi semuanya hanya boneka semata, tidak mampu untuk menolong, terlalu leka dalam kekayaan dunia yang hanya sementara. Kita juga harus mempersiapkan diri, harus hati-hati juga gitu, jangan sampai terlena gitu kan. Tapi ini konon katanya dengar-dengar nih ya, dengar-dengar kabar burung, katanya office dan sekolah yang ada di Indonesia ini katanya ya, aku belum tahu pasti juga, belum dengar-dengar updatean terbaru lagi, akan diadakan kerja dari rumah, terus belajar dari rumah kayak zaman COVID dulu gitu guys. Cuman aku tidak tahu apakah itu dilaksanakan atau enggak ya, masih simpang siur. Tapi memang di SPBU di rumah aku ini biasanya Pertamax itu guys sedikit yang antri gitu. Sekarang Pertamax banyak banget yang antri. Tuh harga kayaknya belum naik sih. Jadi ini segera berakhir gitu kan. Dan Amerika udahlah gitu, ribet banget jadi negara. Ya Allah, si Trump tuh juga dia yang harus kayak memerintah dunia ini, semua negara harus turut ikut sama dia gitu. Oke lah, bagaimana komentar dari teman-teman semua untuk video kali ini? Boleh komen di bawah. Untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Bagi teman-teman yang ada updatean terbaru tentang Iran dan juga Malaysia, boleh komen aja di bawah, kirim ke email aku boleh, bahan-bahan video yang ingin direction, ataupun ke DM Instagram aku juga boleh di @elsiwidentiputri. Nanti kita bahas sama-sama ya. Untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.